Okey, jom kita bongkar satu topik panas, seksaan kubur. Soalannya, ada tak dalam Al-Quran? Kepercayaan ni dah lama sangat kita pegang. Tapi, betul ke ia berdasarkan Al-Quran? Jom kita siasat. Di satu pihak, ini cerita tradisi yang kita selalu dengar. Tapi, siasatan kita hanya guna satu sumber, Al-Quran. Al-Quran sebenarnya bagi kita satu urutan yang sangat jelas. Nah, ini petunjuk pertama, garis masa selepas mati. Prosesnya nampak mudah. Mati, kemudian ada satu penghalang, barulah dibangkitkan. Persoalannya, apa itu barzah? Ringkasnya, barzah ni satu tempoh pemisah. Ia wujud antara waktu kita mati sampailah hari kebangkitan. Yang menariknya, dalam turutan Al-Quran ni, langsung tak sebut pasal soal siasat, malaikat atau siksaan. Okey, petunjuk kedua. Jom kita cek pula setiap kali perkataan kubur disebut dalam Al-Quran. Dalam ayat ni, kubur tu cuma tempat dari mana orang akan dibangkitkan semula. Itu sahaja. Sama juga macam ayat ni. Konteksnya jelas hari kiamat masa semua isi kubur dikeluarkan. Jadi nampak kan setiap kali sebut pasal kubur, mesti kaitannya dengan kebangkitan atau hari kiamat. Yang peliknya, Al-Quran langsung tak cerita apa jadi dalam kubur sebelum dibangkitkan. Senyap terus. Dan ayat ni, wow, ia bagi gambarannya sangat jelas. Dengar apa orang mati cakap bila bangun. Diorang panggil markat, tempat tidur. Maknanya, diorang rasa macam tidur je bukan sedar kena seksa. Tapi, macam mana pula dengan ayat pasal kaum Fir'aun? Ini yang selalu orang guna sebagai bukti. Kalau kita teliti, ayat ni bezakan dua benda. Pendedahan api sekarang dengan siksaan paling dahsyat masa kiamat. Kesimpulannya, fokus Al-Quran ni sebenarnya pada hari pengadilan, bukannya pasal apa jadi dalam kubur. Jadi, Munkar dan Nakir, 3 soalan, kubur sempit, semua ni langsung tak ada disebut dalam Al-Quran. Nampakkan perbezaannya, satu doktrin yang rumit berbanding mesej Al-Quran yang mudah dan terus terang. Jadi, apa isunya? Kenapa semua ni penting? Sebenarnya, ia ada beberapa kesan yang besar. Sebab ia boleh buat kita terlalu fokus pada takut sampai lupa mesej utama. Hiduplah dengan baik sekarang. Jadi, kita ada dua pilihan, nak ikut turutan yang jelas dalam Al-Quran atau terima doktrin tambahan. Kesimpulan siasatan ini, Al-Quran ialah panduan untuk kita hidup, bukan buku untuk takutkan kita tentang mati. Jadi, persoalan untuk kita renungkan, adakah teks Al-Quran dah cukup atau iman perlukan kita percaya pada benda yang tak tertulis?